cakap. Kadang kita tak tahu apa nak jadi. Kan tiba-tiba lah na'udzubillah min zalik kan, tiba-tiba kau jatuh gaung ke apa semua. Kalau kau ada barang-barang tu, at least kau boleh survive sementara. Dan satu tujuan whistle ni, dia salah satunya nak panggil orang, salah satunya boleh hindarkan kita daripada binatang-binatang buas. Macam tahan bansir ada lagi 4 belang. Betul tak? Betul. Ada gajah semua kan. Kalau kau bunyi whistle diorang kan lari lah. lari lah. Tapi janganlah kau pun stay kat situ juga. Kan? Kau pun nak jadi macam Tarzan pula kat situ kan, nak lawan pula. Ajak borak. Precaution lah. Benda tu kita akan belajar dalam survival mode tu lah kan. Okay. So how about first aid kit pun ada ke macam tu? First aid kit tu memang perlu ada lah. Just in case kita, macam kita cakap lah, kalau bukan untuk diri kita, untuk orang lain. Kadang-kadang kita akan asingkan lah first aid yang bahan kering dengan yang kita boleh makan kan. Soal barang kering tu macam biasalah, bandage and everything kan. Selalu kita akan bawa lah benda tu just in case. Sebab kadang-kadang klien ada plaster tak, dia dah tercalar, dia minta plaster. Benda remeh tapi at least kita klien nampak kru ni dia ada preparation, good preparation lah. Sebab kadang-kadang kita pergi hiking, klien terkoyak sana terkoyak sini kan. Bila minta first aid tak ada. So nampak dia kat situ macam kau kru tapi kau tak prepare everything. So selalu saya sangat-sangat remind dekat orang lain jugalah, termasuk kawan-kawan saya. First aid kru memang kena ada. Tak kisahlah personal ke apa, memang kena ada. Faham. Okay, kita nak jawab. Ada soalan daripada TikTok kita. Okay, Kila, boleh tak you share your first experience gunung and what makes you want to continue this adventure? First gunung dengan kawan-kawan lah. Yang saya cakap awal-awal tadi, Gunung Stong. So masa tu bila kita hiking dengan kawan-kawan, dia memang full of experience, adventure, macam-macam jadi. Kau akan tengok kawan kau tergolek, bag ni, kawan kau berjalan sambil tahan nak terberak apa semua kan. Benda tu adalah pengalaman. Tapi sayangnya macam kita orang kan tak sampai puncak kan. So apa yang membuatkan saya nak continue this journey adalah saya nak repeat balik gunung tu dengan memori yang saya ada. And saya repeat gunung tu, saya sampai ke puncak Stong tapi bukan bersama rakan-rakan kelas saya lah. Maksudnya saya adalah wakil diorang lah untuk ni. And plus saya hiking ni sebenarnya saya nak dia adalah satu cabaran untuk diri saya. Berapa jauh kau boleh pergi. Dia adalah competition dalam bukan competition dengan orang, tapi dengan diri saya sendiri. Mindset lah. Sejauh mana saya boleh pergi, sejauh mana endurance saya. That's your limit lah. Betul. So kadang-kadang contohlah, kita ada G7, kita ada G11. G11? Tak tahu. G11 tu adalah continuous gunung yang tak termasuk G7. Maksudnya tinggi, tahan kan. Lepas tu dia ada lagi. Sepatutnya dia adalah kelompok G7 tapi dia tak setinggi G7 punya meter. So kita panggil dia G11 lah. Gunung Benom, Irau, ada Irau. Putih, macam tu. So contohlah, kita familiar track G7 ni adalah track komersial. Yang orang macam mana saya cakap, yang senang. Tapi track G7 ni G11 ni dia adalah track yang jarang orang masuk. Yang orang tak familiar langsung. Kalau geng-geng G7 kan, dia tak pandang G11 tu. Sebab dia rasa G7 tu paling susah. Actually sebenarnya track G11 tu adalah track yang paling susah. Sebab gunung orang tak familiar. Bila orang tak familiar, tak banyak masuk. Lagi banyak halangan dan rintangan lah yang kita akan. Tu G11 ni dah rintis ke belum? Dah rintis dah. Cumanya tak ramai orang masuk lah. Macam Irau tu sekarang, Irau tu dah selalu orang masuk. Macam Benom, Batu Putih, Bagading. Orang akan anggap macam alah, tak payahlah, bukan G7. Tapi sebenarnya actually saya tak apa, dia bukan condemn tau. Sebab saya selalu dapat apa ni orang cakap, yang habis G7 lepas tu dia dah tak tahu nak pergi gunung mana. Actually Malaysia ni banyak sangat gunung yang perlu korang explore. Betul, setuju. So sebab bila dia dah settle G7, dia nak pergi Indon pula. Sebab dia rasa dia dah habis G7.
supposedly kau kena explore lagi gunung-gunung lain yang hardcore, yang lagi susah lah orang cakap. Tapi trip-trip tu sangatlah rare. Selalunya otai-otai je lah open. Kena pandai cari lah. Macam tu. So far, what is the gunung yang paling hardcore you pernah pergi? Saya yang paling hardcore saya pernah pergi masa tu saya buat Trans-Spencer Chapman. Pernah dengar tak? Tak pernah. Dia belah-belah Perak Selatan, if I'm not mistaken. Itu salah satu dalam banjaran juga. Okay. So kita cover Gunung Batu Putih, Bargading dengan Gunung Kak. 3 sekali? 3 sekali. Sebab nama dia trans. So kat situ dekat laluan tu kita boleh buat 2 trans. Kalau saya tak silap, satu lagi trans Batu Putih. So saya pergi, itu adalah yang paling hardcore lah kot saya pernah pergi. Saya tak pernah buat lagi V2, V3 apa semua sebab macam kekangan masa kan. Saya kalau ada masa saya sangat-sangat nak buat. Sebab of course lah saya ada idola saya sendiri kan. Macam I want to be like her apa semua kan. Ada. Cuma itulah kadang-kadang kekangan masa. Kadang-kadang saya plan nak pergi gunung-gunung ni tapi last year sakit, lutut bengkak, lepas tu masuk hospital operation. So dia ada limitation. So tahun ni kita nak start balik lah. Kita cuba aktif macam tahun-tahun sebelumnya. Yes. Okay, Kila, you dah share you punya biggest ambition kat situ kan. Okay, you memang nak fokus dekat gunung kat Malaysia saja ke, ataupun you ada you punya wish list, you nak mungkin you nak jadi dah start ada perempuan Malaysia yang tawan Everest puncak summit? Tak dengar kan? So, macam yang Iron Lady tu saya tak pasti. Okay, tak kisahlah. Mungkin the first woman yang nak conquer K2 ke, mungkin first woman yang nak naik Everest ke apa semua kan. Saya rasa semua hikers ada satu perasaan macam tu lah. Tapi so far belum ada lagi. Right. Sebab saya kalau boleh, even gunung Indonesia pun saya macam Why? tak tahu, sebab saya tak ada rasa macam bukan tak nak explore, sebab saya rasa kita punya hutan, forest kita ni is amazing. Lagi orang cakap kau tak discover habis. G7 tu macam separuh daripada, tak sampai separuh, macam suku daripada hutan kita je yang korang explore. Jadi kita punya hutan ni sangatlah besar. Track dia kita boleh rasa track hutan dara macam mana. So kalau boleh saya nak experience saya tu memang fully dekat Malaysia dulu. Bila sampai masanya tiba, mungkin saya akan start ke Indonesia macam tu. Tapi so far memang tak pernah. Ada satu time tu trend, tahu tak, trend yang orang nak pergi Rinjani sebab apa semua kan. Saya sikit pun tak ada terasa. Walaupun kawan-kawan pergi apa semua, saya macam malas lah. Macam tu. Merbabu pun sama. Merbabu yang campsite dia yang dekat tepi lereng tu kan. Okay. Kalau orang pergi Merbabu, orang pergi Prau sekali. Saya tak pernah rasa lagi lah. Okay. Ni rare ni. Merbabu tak pernah pergi lagi. Kau paling hardcore mana kau try? Paling hardcore Wish, jangan kau cakap semua gunung aku pergi semua hardcore. Tapi last time lah, sebelum ni lah ada pengalaman sikit kan. So tapi memang betul macam yang Kila cakap. Okay, kalau kau tak well prepare, berderai. Masa tu ialah last time kita bekerja, bekerja dengan company, so nak ambil cuti kan. Ada pernah satu kali tu hiking dekat dalam Malaysia, mana dekat CBL kan. Balik, lepas tu besoknya kena kerja. Balik tu dah satu hal. Barang mesti akan delay nak kemas. 2 minggu bro baru aku kemas baju dalam beg tu semua 2 minggu. Dah kering dah dalam tu. Lebih kurang je lah. So yelah kengkangan macam itulah kan. So dengan tak prepare-nya, kat situ ada banyak pengalaman lah. Dekat CBL banyak pengalaman. Tapi itulah, dia bukan nak cerita pasal aku. Dia nak cerita pasal Kila. Tapi yelah macam Kila cakap tadi, so something rare lah. Sebab ramai orang yang rasa macam okay lah Malaysia dah settle gunung, lepas tu nak try luar pula kan. So it's good untuk try kat luar, dan you akan experience
And yes, memang betul. Kat luar tu senang sebenarnya daripada Malaysia. Tapi jangan kau rasa macam kau nak pergi keluar, sebab kau nak pergi keluar kos lagi. Betul. Pergi Indonesia kau tak boleh naik basikal bro. Kau kena naik flight. Okay, kos flight, kos makan kau, transport kau kat sana apa semua kan. Lepas tu mungkin kalau certain people nak cerita lobby terus kat sana benda semua kan. So kau kena fikir kos lah. Kos dia tinggi. Itu baru cerita kat Southeast Asia. Dekat ni tapi betul kan, lain ni macam kau cakap kan, costing is always an important factor. Tapi aku pun selalu tengok juga kan, macam a lot of like European pun sekarang dah start masuk Malaysia kan. Ada few aku punya close friends coming by to Malaysia and try to explore the rainforest lah basically. So bagi dia orang Malaysia ni easy access, and most people will cakap English. So dia orang nak explore rainforest pun senang kan. Dia orang rasa rainforest kat Malaysia very miracle lah. Banyak benda yang contoh bagi kita jumpa hibiscus tu bukan biasa. Hibiscus berapa Rafflesia. Hibiscus pula tu bukan raya. Sebelah rumah aku ada, jiran aku ada hibiscus. Itulah kan. Ini apa? Itulah Rafflesia. Bagi orang Rafflesia tu is benda yang bagi kita, benda tu kita dah tengok. So it's normal for them, is like out of nowhere wonders yang dia nak pergi tengok and so on. And yeah, mostly diorang pun suka pergi belah-belah Pahang, belah-belah Perak to explore around. But I think it's growing lah. Tapi it's on their community lah. I'm not sure macam mana community dia orang nak mix dengan kita kan. Sikit lah satu lagi kita nak tanya Kila tentang gears. Okay, apa practical advice daripada Kila yang dah berpengalaman nak bagi advice dekat new hikers yang dekat luar ni, yang mana baru nak cuba ni semua kan. So apa you punya advice tentang apa yang nak kena bawa, gear apa, brake pula, bag berapa besar nak kena bawa kan. Kadang orang excited bro, dia tengok satu brand tu orang ramai pakai, dia nak beli, padahal bag tu tak sesuai dengan dia. Pengalaman sendiri. Ini pengalaman sendiri. Tengok macam bag international ni, mesti ada style. Kita mesti ada style, tapi bag tu paling haprak sekali aku beli. End up brand local kat yang best. Ada banyak brand local kan. Bag pun ada banyak brand local. Ada Orga ada brand local, lightweight. Sempoi best. Cuba Kila sharekan sikit. Okay, untuk in term of gear lah kan. Untuk yang first time, sekarang ni trend banyak day hike tau. Orang betul? Tak nak pergi camping sebab orang tak tahu, orang tak ada barang. Lepas tu lagi satu tak nak tidur dalam hutan, takut, ataupun lagi satu kekangan masa lah. Tak boleh nak tidur lama-lama. Macam day hike tu benda basic je lah, biasa. Ikutlah nak pakai bag apa pun, nak pakai vest ke, nak pakai bag Decathlon yang biasa tu ke, tak ada masalah sebab kita tak bawa bag yang banyak. Betul. Okay, untuk ini saya cakap untuk yang nak yang beginners ni nak try gunung, yang tidur dalam hutan. First kita kena ada attire yang proper lah. Kasut, bag tu, kasut, okay. Bag tu saya boleh cakap ikut bajet dan ikut subjektif lah benda ni. Benda tu sebenarnya bag ni saya tak boleh suggest. Okay, kau pakai brand ni sedap. Kat kita sedap, tapi kita tak tahu macam mana dia punya barang. Okay, macam saya banyak barang yang lightweight. Sebab barang personal saya semua lightweight. Sebab saya tak nak bawa barang, siapa nak bawa barang berat-berat, betul tak? Tapi untuk kau bertukar arah ke lightweight tu sebenarnya makan modal. Betul. Barang lightweight dengan barang hiking yang bulky adalah satu jarak ringgit yang besar. Jadi take time. Saya pun take time nak tukar barang ni ke barang yang betul-betul lightweight compact tu, take time. So kalau boleh beli sikit-sikit lah. Yang penting sleeping system, sleeping bag, bantal tu optional. Kalau kau nak selesa kau bawa lah bantal, tapi belilah bantal yang yang kecil, yang bila dia kecil dia compress ni. Saya punya besar ni je. Oh ya. Sleeping bag saya besar ni je. Tu saya cakap, bila kita hiking ni adalah sukan yang keluar duit yang banyak. Dekat gear lah. Kau nak selesa, tak nak bag berat-berat, kau bawa macam ni, macam ni. Tapi saya tak advise untuk yang newcomer lah. Yang penting ada sleeping system. Lepas tu bag yang betul. Bag ni tips dia, kita kena tahu barang dia macam mana. Kita tak boleh main suggest. Contohlah orang tanya, Kak, macam bawa bag apa yang best? Saya akan tanya barang dia macam mana. Baru pergi ni beli. Sebab bag ni selalu dia ada torso. Betul. Dia ikut keselesaan lah sebenarnya.
So kalau selalu orang tanya, pergi je kedai, try bag tu macam mana, try letak. Sebab ada setengah macam Decathlon kan, diorang boleh macam pakai, lepas tu kita boleh letak barang, so kita boleh rasa selesa ke tak kat badan. Saya suruh diorang pergi check sendirilah dengan keselesaan badan tu. Lepas tu sleeping system saya dah sebut. Bag, yang lain toiletries tu itu pun lelaki tak renyah, perempuan kalau boleh semua dia nak bawa. Betul. Serum, cleanser, betul, toner pad, semua dia nak bawa. Dia macam mana Siapa dia nak benda ni kalau kita cerita dia akan kelakar lah kan. Kalau based on pengalaman saya pun dulu masa awal-awal, macam kau perempuan kau nak kena jaga muka dalam hutan kan. Tapi bila lama-lama tu saya dah, benda tu bila basic lah, benda tu sebenarnya tak pakai pun. Okay. Kau macam kadang-kadang kan bila betul. kita bangun kan, pukul 8 dah kena jalan, kau pula bangun pukul 7 kan, kan rushing, tak sempat dah nak ni semua kan. Memang kita gosok gigi, kalau punca air tu kecil memang tak mandi lah cerita dia. So basuh muka apa semua, pakai apa yang patut, dah jalan. Tapi untuk sekarang, perempuan sekarang, diorang gigih bangun awal untuk make up dulu, nak nampak cantik. Nak nampak cantik kan. Tapi tak apalah, itu preference, dia punya preference. Dia punya preference sendiri kan. Kita tak ada halangan pun sebenarnya. Ikutlah. Tapi lah ada mulut-mulut yang macam, kau masuk hutan kau pakai make up macam tu kan. Kadang-kadang saya pun macam questioning benda tu. Tapi tak apalah, kaum aku macam dia. Okay je lah, ikut je lah kan. Macam tu. So barang-barang yang saya cakap tu lah, sleeping system. Kalau nak tidur dalam hutan, camping, sleeping system tu penting lah. Bag, barang-barang yang 6 barang yang saya sebut tadi. Okay. How about macam flask ke, dehydration tools ke apa ke? Soft flask and everything. Itu semua optional. Okay. Kalau dia rasa bawa soft flask tu style, dia bawa lah. Kalau saya macam bawa botol. Ini tips lah. Kalau saya contoh pergi trip 5 hari, kita naik tahan 5-7 hari, saya akan bawa botol mineral yang biasa tu. Saya akan kompreskan dia. Kita bawa 3 botol besar, kompreskan dia, letak dalam. Tak ada air lah. So yang ada air, botol tandas dengan untuk minum. So nanti bila kita dah sampai campsite, baru kita keluarkan botol yang kita dah penyek tu, kita isi air. Itu untuk masak ke, untuk apa, everything. Macam tu lah. Okay. Tapi nak bawa soft flask pun benda lightweight, boleh je, tak ada masalah pun. Depends lah kan. Kalau rasa, ada orang dia hiking sambil jalan tu, dia tak nak penat, dia minum air. So macam akulah. Dan aku kalau hiking, aku tak nak berhenti. Aku kalau tambah-tambah nak balik. Kau takkan aku nak berhenti lagi, aku nak paling cepat nak sampai kereta. Kalau boleh aku nak paling first sampai kat kereta. So kita nak berhenti. So kalau ada sumber air kita sendiri, sambil kita tak payah tunggu orang semua kan, so senang lah kita mudahkan. Soft bawa flask juga ke, atau yang daripada bag tu? Ada yang daripada bag pun ada, yang botol air macam Kila cakap tu pun ada, aku bawa juga. Tapi aku kalau hiking memang kena banyak air. Penat bro. So ada yang tanya kat sini dekat dalam TikTok, nak share cerita hantu. Sempat lagi ke nak share cerita hantu? Boleh 5 minit? Okay. Jom. Kita share sikit pengalaman dalam hutan. Aku ada, tapi kita dah cerita pasal Kila hari ni. Ini masa ni dekat Tahan. Saya naik Gunung Tahan, lepas tu selepas COVID. Masa tu hanya grup saya saja yang masuk. Okay, grup saya seramai 11 orang masa tu. So dipendekkan cerita, masa tu hari keempat nak turun daripada Camp Botak, nak turun ke Camp Core. Okay, Botak ke Camp Core. Masa tu kita jalan OT. Okay, kalau jalan OT, kalau dalam term hiking adalah overtime lah, kau akan jalan sampai sehingga waktu malam. So masa tu kita jalan. Ada sampai satu, sebelum sampai ke Camp Core tu, dia ada, kita akan crossing sungai tau. Okay. Kat situ, masa tu saya dengar macam, ni tak adalah seram, tapi kalau saya rasa kalau saya ikut bunyi tu, maksudnya saya dah tak ada kat sini lah, kat podcast ni. Orang kata itu alam bunian. Okay. Sepanjang saya jalan dekat nak menuju ke Camp Core tu, banyaklah pokok yang besar-besar, yang macam payung tu kan. Itu tanda tu. Okay. Saya jalan, saya nampak ada lelaki pakai baju Melayu, pakai samping, pakai kopiah.
Okay. Tapi masa tu saya Dia jual sate? tak, dia duduk berdiri je. Tapi Dia ajak makan sate. Tapi dia panggil. Ha? Dia panggil nama Kila macam tu kan. So saya pun pandang belakang. Ingatkan kawan, sebab belakang saya lelaki. Lepas tu saya duduk pandang belakang. Lepas tu dia kawan tegur lah, kenapa kau pandang-pandang belakang? Oh, tak ada apa. Lepas tu dah kena lah ni. Dia panggil nama saya 3 kali. Okay. Tapi kita buat bodoh je lah. Tapi all the way kita on the way tu memang nampak jalan kan. Kita nampak dekat depan tu. Jalan lagi dekat sebelah sini. Jalan lagi dia macam tu. Tapi kalau kita takut, semua orang takut. Jadi buat bodoh je lah. Masa tu you dekat depan? Masa tu tengah-tengah. Okay. Depan saya ada orang, belakang saya pun ada orang. Okay. Maksudnya jarak tak jauh pun. So jalan. Saya pun sampai dekat sungai tu, saya pun tanya. Saya ingatkan dah dekat campsite tu. Saya tanyalah ranger tu kan. Bang, ada orang lain masuk Ada orang lain masuk juga Tahan tu kan taman negara. Betul. Gajah ada. Semua benda ada, binatang dalam tu kan. Kenapa diorang macam buat campfire, ada nyanyi-nyanyi macam tu kan. Lepas tu abang tu pun reply, oh sebab bukan kita je yang dalam ni. Sebab bila saya masuk hutan, saya tak pernah terfikir pasal hantu ke bunian ke apa. And bila abang tu reply, bukan kita je dalam ni. So dalam kepala saya, ada lagi grup lain. Macam tu. So dah happy lah ni. Kau dah pukul 8 malam ni, kau tak sampai campsite lagi kan. Happy lah ni. Jalan-jalan. Mana campsite ni kan. Lepas tu all the way kita dah crossing sungai tu. Dekat belah kanan saya tu ada satu macam lubuk. Sangat tenang. Tapi dekat situ saya dengar macam ada kenduri kahwin. Dalam hutan. Kenduri kahwin. Saya cakap lagi dengan, saya tanya kawan depan, weh, bising kan? Lepas tu kawan, bising? Macam tu kan? Lepas tu saya pun belakang, weh, kau dengar tak? Dengar apa? Saya pun macam, okay. Ada something lah ni. Tapi sepanjang jalan tu memang music tu macam memanggil-manggil saya masuk ke sana. Sebab all the way saya jalan tu, memang saya nampak di sebalik lubuk sebelah sana tu terang. And saya ingat memang kat situ ada campsite, ada grup lain lah. So saya pun tanya kat abang tu, bang, kenapa saya dengar macam bising-bising, macam ada kenduri, alat muzik semua. Lepas tu mungkin ranger tu dah tahulah kot. Tak apalah, awak jalan depan. Dia suruh jalan depan semua. Lepas tu dah sampai campsite tu dia panggil. Lepas tu dia cerita, masa tu saya pergi dengan saya punya geng-geng universiti. So ada saya punya pembantu lab, lecturer saya semua ada lah. So saya ceritalah, dengar apa? Saya ceritalah saya nampak ni sekarang. Dia kata tu bunian lelaki. Jarang-jarang orang jumpa bunian lelaki. Dia cakap, kiranya awak special. Dia cakap, saya pun tak tahulah kalau dia kencing, saya kencing kan. Dia kata jarang-jarang jumpa bunian lelaki nak keluar lah. Selalunya perempuan kan. Lepas tu saya macam, okey macam tu kan. Lepas tu macam biasalah, dia suruh mandi apa semua, bersihkan badan apa semua, tidur macam biasa. Tapi masa tu dia adalah bagi tips, tapi saya lupa. Cuma dia cakap lah, ada, bila dalam hutan ni sebenarnya kita tak boleh panggil nama sebenar. Maksudnya kita kena ada nama samaran. Sebab benda tu akan panggil nama yang orang panggil kita. Contoh kau masuk tu nama Zaki kan. Benda tu akan panggil Zaki. So orang cakap bila masuk hutan kita kena ada nama hutan. Kita tak boleh ada nama. Tapi saya tak buat pembiar je lah. Macam tu lah. Panggil aku burung murai. Dia ada lagi tahu. Ada lagi yang saya kena kacau. Tapi kita tak banyak masa kan. Satu tu je lah yang saya boleh cerita. Dia tak berapa seram tapi okay. Betul. Dalam hutan ni banyaklah cerita-cerita macam gini. Semua nampak camp bonsai. Apa sebenarnya tujuan camp bonsai tu. Kenapa tiba-tiba kau jalan kotor, tiba-tiba kenapa kat tempat ni bersih tiba-tiba, dan apa kau kena buat kat sini, apa yang kau tak boleh buat kat sini. So banyak sebenarnya benda-benda itulah. Okay. So ini dia kata okay, next round cerita hantu lagi. Okay, InsyaAllah. Okay, kalau nanti kita buat podcast cerita hantu lah. Sembang seram. Sembang seram. Itu cerita lain. Macam ni, murah-murah. Okay Kila, so kita pun dah sampai dekat penghujung. Okay, kita nak Kila bagi satu sedikit pesanan lah. So apa pesanan Kila untuk women kat luar sana, okay, yang baru nak mula hiking? Apa tips yang boleh Kila sampaikan? Okay, untuk
untuk newcomers, kita panggil newbies lah, newbies and beginner. Untuk orang perempuan, first kali bila korang dah choose hiking, korang tak boleh manja. Tu salah satu lah, korang tak boleh manja. Korang kena well prepare. Korang kena tahu hiking ni bukan sekadar view. So hiking ni about endurance. Mungkin permulaan korang pergi hiking tu macam suka-suka, nak cari awan kapal, nak cari view 360 kan. But then saya tahu bila korang dah masuk dalam dunia hiking, korang takkan duduk dekat dalam bubble yang sama. Maksudnya takkan korang nak main bukit je kan. Mesti nak upgrade sikit. Okay lah, nak try G7. So kena tahu equipment. Sekarang ni semua di hujung jari. Korang boleh cari dah tips ke, bag ke. Dah banyak dah orang buat pasal ni kan. Salah satunya Skomat. Skomat tak ada jual bag. Bukan, maksudnya tips-tips. Mungkin Skomat boleh fikirkan konten Skomat and Akila. Wow, boleh lah. Follow lah Akila punya social media kan. Saya pun selalu jugalah share pasal tips ni kan. Lepas tu korang boleh, banyak lah korang search je kat TikTok, mesti akan keluar equipment, apa preparation korang perlu bawa, perempuan kena bawa apa. Tapi kalau korang tengok podcast ni sampai habis, korang akan dapat input lah macam mana nak bila korang period macam mana, apa yang saya bawa selalu, apa semua kan. Benda tu semua kena belajar. Untuk first time memang semua tak sempurna lah. Betul. Saya pun macam tu. So bila korang pergi next trip benda tu ada improvement. Dia improvement sendiri. Bila kita tengok cara orang packing kan, kalau korang pergi hiking dalam group, ni satu tips lah, korang jangan berpuak. Maksudnya kadang-kadang kan ada orang ni macam berpuak tak suka ni, barang dia macam ni, kenapa macam tu kan. Dia jealous tau. Dia tak ada benda tu. So dia spread hate macam tu kan. So korang kena belajar daripada orang lama. Korang tengok, oh macam ni dia packing, oh macam ni untuk tak rasa tengkuk sakit apa semua kan. Benda ni semua belajar daripada pengalaman. So apa yang saya boleh cakap, korang kena do some research. So kalau hiker sekarang ni kebanyakan dia tak tahu 7 principle of LNT, Leave No Trace. First kali plan ahead. Number 1, plan ahead. Memang korang kena plan everything. Korang kena tahu equipment ni. So diorang kena do some research lah untuk pergi ke next seterusnya. Kalau setakat day hike tu, saya boleh cakap benda basic, jaga yang itulah first aid and everything. Yang penting jangan manja, tu je. Jangan manja. Janji. So kita pun akan share lah Skomat punya link dekat kita punya description kat bawah. Yes. And then Akila punya TikTok as well. And all over the necessary things. Betul. So kita pun dah ke penghujung rancangan kan. Jadi penghujung rancangan. So kita pun dekat Sukan Pro, kita pun kita nak korang fit dan smart lah. Okay. So tak salah kalau korang nak ambil gambar lawa-lawa, tapi kena make sure ada knowledge lah. Okay. So dengan itu kita jumpa lagi kita punya episod akan datang insyaAllah. So keep hiking and stay safe. Thank you Kila. Thank you. Bye. Safety yang penting. Lambat baca komen.